Kita bakar tepi dulu, bagi dia lembut. Kita bakar tepi dulu. Kita bakar, bagi dia lembut dulu. Bagi dia lembut. Kita bakar dia, bagi dia lembut tu. Cheese ni kita bakar dia. Panas. Kita bakar dia bagi lembut, senang nak kopek. Kita nak makan, kita senang nak kopek. Kita layan dulu, bagi dia lembut. Ni bukan lilin. Kalau lilin dah cair dah. Kalau lilin dah cair dah. Kalau lilin dah cair ni. Kopek dia dulu, bagi dia cair, bagi senang lembut. So bila kita panas sebenarnya. So bila kita kopek, kita cucuk pisau, dia akan lembut. Lembut tak? Sama je. Cantik. Sam. Kita baling pun. Dia dah macam gini dia jadi pisau terpacak. Mana-mana. So kita akan kopek ni. Yes. Kita kikir dia punya kulit. Sebab apa? Senang kopek, senang nak pegang, senang nak handle. Still banyak dia punya lemak-lemak lepong ni. Still banyak. Nampak ni. Ini adalah kerambit. Kerambit ni bukan untuk gaduh. Saya pakai untuk mempertahankan cheese, mempermudahkan untuk kita kopek cheese. Yeah, cing. Yeah. Ni kita cucuk dia, tembus. Tembus. Cucuk dia tembus. Cheese ni cheese dah lembut. Betul lah, kita bakar dulu baru dia cair-cair kan. Baru dia cair, memang betul lah tu.